Roti canai kat Gunung Tinggi. Apa nak main? Okey geng, pada kali ini sekarang ni berada kat mana? Aku berada di Gua Musang The Sevens, okey. The Sevens tu apa? Adalah tapak RFC tahun 2025 Grand Final. Okey, jadi kau nampak ini adalah jalan masuk dia. Sekarang ni kita akan roll naik ke atas bukit puncak yang altitude paras laut dia lebih kurang dalam 1000 meter Okey. Jadi sekarang ni kita dah engage 4 wheel apa semua, kita dah standby kat sini, kita akan masuk. Jadi korang tengok video ni sampai habis, tengok macam mana track dia ke atas dan kita akan tunjukkan SS yang ada dalam RFC tahun ni. Mantap. Follow aku. Tengok video sampai habis. Tak pernah off-road? Tak pernah. Oi. This is my first time. So fun gila bro. Yeah. I love to do that adventure thing, you know. Holy shit. Sekarang ni kita dah sampai pertengahan Bukit RFC. Ini pun belum kira pacak lagi. Atas tu akan ada lagi pacak, nanti kita akan tunjuk Okey, tapi sebelum tu aku nak bagi tahu satu benda kak. Okey, Bukit RFC ni walaupun dia persendirian, tapi dia adalah hutan simpan juga. Kau nampak ni. Okey, dia ada projek pembangunan ladang hutan dalam hutan simpanan kekal. Okey, jadi dia akan tanam pokok apa dekat sini kau nampak? Pokok dia nama eucalyptus. Okey. Pokok ni adalah sejenis pokok, dia bau dia macam minyak angin pun ada, dia bau macam pelik-pelik. Tapi pokok ni memang diimport daripada luar negara, nampak so, okey. Jadi tempoh kelulusan dia 50 tahun kat sini, okey. Nampak? Ha, itu. Menarik pokok ni, tengok. Cantik je. Semua ni adalah tanaman baru. Mencari sungai, kita tak tahu sungai ni kat mana ni. Okey, dalam misi mencari sungai lagi. Kita tengah tunjuk jalan korang. Okey, jadi apa lagi? Kita jumpa sungai kan, kita buat campsite, kita jumpa lagi.
lah. Jadi dia semak sikit. Buluh tu semua dah tumbang semua kan. Jadi kita kena clearkan sikit untuk bagi dia orang tu. Bagi kita boleh lalu je kan. Okey, jadi misi kita cari sungai ni gagal kali ni sebab bawah tu bukan sungai, kita salah jalan. Okey, tapi nasib baik kita tak turunkan kereta ke bawah tu. Kalau tak, jadi kita kena panjat balik Bukit Pacak ni. Pacak kat bukit ni. Kau. Jom cari sungai jom. Beza. Perangai otai ha. Otai senyum je reverse, kau tahu tak? Tengok. Elok je dia naik. Kita tengah jalan kaki turun. Confirm kan? Betul ke tak? Tapi rasanya betul dah tu. Oh, tengok kita. Berehat kat sini dulu. Syakdu. Kamu dah dapat? Panjat ni. Oh, ya ke? Ui, mantap. Dah habis makan dah. Okey, dah habis makan dah tepi sungai ni. Jadi kita nak bergerak ke base camp lah. Base camp RFC sebab ingatkan nak camp kat sini satu malam tapi berbukit lah semua. Dia tak ada tapak kat sini. Lagi kita nak cuci pun ambil masa kan. Jadi kita buat keputusan naik balik ke base camp. Lepas tu kita ambil tengok keputusan lagi kita nak pergi mana lah. Jom. Tapak matahari. Dapat matahari je semua. Sunbear ni tapak. Jadi tahi dekat bawah ni hitam. Oh, aku tertanya-tanya. Matahari. Noh, kita sambungkan perjalanan kita. Nah, puncak apa? Pacak weh. Bukan orang je haus. Kereta pun boleh haus. Air kurang ni pasal. Nak minum. Oh, rupanya dia haus. Ika lah tak bagi minum air tu. Elok balik dah. Tu lah tak bagi minum. Kalau dia haus sikit je, kurang. Ini masalah dia bukan air ni. Ini masalah dia sebab radiator dia tak cukup support. Radiator kecil sangat? Radiator kecil sangat, ha. Oh. Enjin besar, radiator kecil. Dia jadi masalah. Oh. Apa tu? Rasa aku dah macam mesin basuh kat belakang. Duduk belakang dah macam belacan kena tumbuk. Morning guys. Mata lebam. Sebab apa? Sejuk. Walaupun hari ni tak berkabut sangat, awal petang, petang boleh lah. Awan kapet tu ada sikit-sikit. Tapi boleh katakan sejuk juga. Okay. Ini suasana pagi kat sini. Sekarang pukul 8 pagi. Semalam baru lepas hujan. Jalan pun ada sedikit basah dia. Okey, jadi dekat sana adalah tengah bincang-bincang dan menyembangkan
bab keadaan jalan sekarang ni, keadaan SS sekarang ni. Okay, SS semua overall semua dah siap. Paling nak kena pergi check ya, sebab takut hujan yang rosakkan jalan ke apa semua tu. Okay, sini juga disediakan dengan water tank apa semua, jadi sumber air tak perlu risau. Dan juga ada toilet dekat sana. Tandas kita pun menggunakan buluh untuk buat tandas. Nanti aku akan tunjukkan tandas dekat keadaan dia macam mana. Okay, dari sini memang cukup sejuk lah. Cukup selesa sampai aku pun dah sumbat hidung semalam pakai tidur tak pakai baju. Ini pun lagi sempoi tidur sebelah api. Buku level lain. Okey. Nasib baik dia bukan tidur atas api tu. Okey, jadi bagi aku siapa-siapa yang nak join RFC tahun ni, diwajibkan mesti bawa baju sejuk dengan kelengkapan tidur yang proper Okey, yang bersesuaian. Mesti kena camp bag jenis macam ni ke, ataupun jenis camp macam ni ke. Okey, kalau bawa camp bag jenis macam ni, kena bawa sleeping bag yang tebal sikit. Okey, kalau tak nanti korang beku nanti, tak tahu, tak ada nak kata apalah. Okey, jadi ni keadaannya. Nanti aku kejap lagi aku tunjuk tengok overall punya keadaan kat sini dengan tandas dia, track dia, SS dia. Okey. Lepas makan kita gerak lah. Boleh tengok track kan. Mana bersihkan stokin. Kita. Jom. Jom. Mantap. Macak oi. Parking kita nak track. Tahun ni ada 45 track dekat RFC tahun ni. Okey, jadi kita tunjuk beberapa je hint kepada korang. Okey, track apa kita takkan bagi tahu sebab itu adalah private and confidential. Okey, jadi inilah antara track dia. Ada lagi, kalau kita tunjuk 2, 3, kita akan tunjuk 5 track mungkin hari ni. Korang tengok sendiri power tak power. Jom. Turun ke naik? Turun. Oh, turun. Itu sebab salah satu track. Kita nak mention track apa, tapi kamu tengok itulah RFC world toughest. Jantan dia tajam ke dalam. Kalau yang betina bulat. Oh, macam tu. Terkejut aku je tadi. Macam mana yang kijang ni nak tahu tapak dia jantan betina. Yang jantan dia tajam, betina dia bulat. Oh, abang berrelax steady ya. Tak letih apa pun ya. Saya pakai caliber bang. Baiklah. Apa semua. Ni keadaan dia sekarang. Sekarang ni kita turun. Dua atas kaki dia. This is RFC bro. Pacak. Hako. Mantap. Okey, untuk RFC tahun 2025 ni, okey, untuk pengetahuan, banyak orang tak faham. Mungkin selalu kita cakap SS, TZ apa semua tu. Okey, dia stand for apa maksud dia. Okey. Jadi untuk RFC tahun 2025, dekat The 7 ni, dia ada banyak. Macam contoh kita tengok track ni, kita panggil SS. SS itu adalah special stage. Okey. Dia pun ada orang panggil TZ. TZ itu adalah paling hardcore, kita panggil Twilight Zone. Okey. Itu untuk dia bagi masa 24 jam untuk dia orang keluar daripada obstacle-obstacle tu semua. Dan juga kamu nampak kat sini, macam ada lagi dua track iaitu dia panggil Predator dengan Terminator. Untuk dekat The 7 ni, untuk Predator lebih kurang ada 12 SS dan untuk Terminator lebih kurang ada 14 SS dan Twilight Zone 1 SS dan juga untuk ending ada 8 SS dan juga untuk kita punya flag off dekat Selangor tu ada 10 SS. Jadi total semua 45 SS. Okey? Faham kan?